Abang jom pindah. Kita sewa rumah flat kecil pun dah okey. Saya dah tak tahan dengan mak abang. Kenapa ni sayang? Mak buat apa dekat sayang? Mak bising saya selalu bangun lambat hari Minggu. Saya penat kerja seminggu. Salah ke saya tidur lebih? Saya balik kerja lambat pun dia marah. Saya tak masak, dia kata saya pemalas. Abang tahu kan saya tak pandai masak. Goreng ikan pun hangus. Saya try tiru resepi orang, gagal. Hari cuti je, kita kena ikut mak pergi majlis kawan dia kahwin lah. Akikah lah, shopping lah. Sekali-sekala kita spend masa keluar berdua. Itu pun dia jealous. Saya penat lah abang. Asyik nak jaga hati dia. Please, jomlah pindah abang. Saya nak ada ruang. Sayang, sabarlah. Tapi abang tak sampai hati nak tinggal mak seorang dalam rumah. Ayah dah meninggal, anak-anak lain ikut suami. Mak memang selalu nak menang. Tapi kita sebagai anak kena pandai kawal emosi. Kak Long dah slow talk pujuk mak. Sayang pun mengalah, nanti ada masa yang belajar masak. Yang mana kita boleh layan, kita layan. Masa dia hidup ni jelalah kita boleh layan mak. Abang takut kita menyesal nanti. Saya nak ke anak ketinggalan kita ikut isteri. Baiklah abang. Saya try bertahan. Saya tak nak anak kita tinggalkan saya ikut isteri. Terima kasih sayang.